Tunjuk kat kamera ni. Ni. Ramai orang tanya ni. Lipat apa dan macam mana nak dapat? Okay. Lipat apa ni? So ini long head of the triceps. Long head of the long head, triceps. betul. You Long speaking, head. Yeah, long head triceps. Yes. Okay, long head of the triceps. Yes, abang ni betul. Alright. So seterusnya soalannya? Macam mana nak dapat? Okay. So ini long head tricep. Macam mana dapat? Okay. So ada beberapa exercise yang betul specifically kita memang target dekat long head, which is belakang ni. Alright. So antara exercise dia, contoh triceps kick back. Okay. Yang kita pakai dumbbell ataupun cable kick back, itu memang kita akan dapat yang belakang ni juga. Ataupun kita buat like triceps extension. Ataupun satu lagi yang biasa, yang common kita boleh buat adalah kita pakai rope triceps. Cable. Okay. Extension. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa kalau kita pakai rope ni berbeza dengan kalau kita pakai bar yang biasa? Kalau kita pakai bar yang biasa, kita tak twist. So untuk kita nak dapatkan bahagian long head sini, dia memerlukan triceps yang kita twist macam tu. Baru kita keluarkan. Betul, barulah kita betul-betul engage dekat bahagian belakang sini. Kalau just tricep yang biasa tu, ada lebih kepada short head lah, ataupun lebih kepada overall. Belakang ni kurang engage. So which is why, aku demo sikit Alright. Kalau kita pakai rope macam ni, alright. So position dia normal lah macam biasa, melentik sikit, chest up, kepit ketiak. Imagine macam kita kepit bola tenis. Kepit bola tenis. Aku selalu bagi tahu klien cue dia, kepit bola. Jangan lepaskan bola tu. Barulah kita betul-betul like pop engage. Okay. And then kita tolak ke bawah, tolak. Jangan stop dekat sini. Twist habis. Nampak tak? Bila twist, cuba kau tekan kat situ. Dia engage kat situ. So barulah kita betul-betul dapat dekat bahagian long head, which is yang belakang yang susah orang nak dapat selalunya. Berapa rep, berapa set dia? Typical hypertrophy punya rep range lebih kurang 8 to 12, set dalam lebih kurang dalam 3 to 4 lah. Memang typical punya ni. Typical punya hypertrophy punya range lah. Weight pun memang kata carilah weight yang lebih kurang 12 tu dah habis. Betul, 12 tu dah hujung-hujung. Kalau kita boleh buat sampai 15 ke 20, ringan sangat. Kalau kita boleh buat 4 pun dah berat sangat. So agak-agak minimum boleh buat sampai 6, 7, kira ngam lah. Maksimum 12, 13 cukup. Kau rasa banyak info dapat daripada Coach Nazir. Kalau rasa banyak, datang ke Infinity Muscle, follow guys, stay tune next video guys.